makanan pertama yang Nabi Muhammad makan selepas berbuka puasa? Kurma. Kosong. Kita tembak batu. Nama pokok yang disebut dalam Al-Quran sebagai pokok dan Gorkot. syurga. Zaitun. Gorkot tu apa? Gorgon. Kok yang Yahudi beli tu. Dalam peristiwa hijrah, siapakah yang menemani Nabi Muhammad ke Gua Tur? Abu Bakar Abu Bakar. Siddiq. Apakah haiwan yang disebut secara spesifik dalam kisah Ashabul Kahfi? Khamar. Himar. Kafi. Nama dia lah Kafi. Kholas. Binatang. Anjing. Betul. Fikir benda lain. Apakah nama bukit tempat Nabi Muhammad berkhutbah dalam Haji Wida? Bukit Tursina. Bukit Arafah. Itu dah sebut tadi tu. Bergembang Haji kau ni. Aduh. Apakah nama pedang terkenal yang digunakan oleh Nabi Muhammad? Zulkarnain. Zulkarnain. Sikit Zul. Zulhijjah. Zulfakar. Ya, Zulfakar. Betul. Boleh lah, betul. Betul. Zulfikar. 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 Aku sebut nama kawan-kawan aku tu. Zulfikar, Zulfakar, Zulwakar. Power je. Apakah nama sumur yang terkenal di Mekah? Telaga Zamzam. Tahu yang kita. Okey, berapa kalikah nama Nabi Muhammad disebut dalam Quran? 110 kali. 40 kali. 45 kali. Oh, 10. 7. 9. Apa dia? 4 kali je. 4 je. 4 je. Tak je Okey, lah, yang apa susah nama tak apa. perjanjian yang ditangani Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy? Perjanjian Hudaibiyah. Ya, betul. 4-1. Bukan perjanjian apa bah? Okey, apakah nama lain? Nama lain Madinah. Sebelum ada nama Madinah. Ansar. Syam. Kubak. Dia mula dengan huruf Y. Yasir. Bukan. Ya. Yasrib. Ya, betul. Itu satu.